Rafizi out, Johari Ghani in. Malaysia tukar pemain ekonomi. Tapi siapa Johari Ghani ni sebenarnya? Ahli Parlimen Titiwangsa ini lahir di Kuala Lumpur pada tahun 1964. Beliau belajar akaun di Institut Teknologi Mara dan di UK, kemudian bergelar akauntan yang bertauliah. Kemudian dari akauntan bertauliah, beliau memajukan syarikat QSR Brands yang mempunyai jenama KFC, Pizza Hut dan Ayamas. Beliau amat terkenal dalam dunia korporat disebabkan pencapaian beliau dalam memulihkan syarikat yang mengalami kerugian. Dalam pada masa yang sama, Johari Ghani turut aktif dalam politik sejak 1988. Beliau memenangi kerusi Parlimen Titiwangsa dan menyandang jawatan Menteri Kewangan 2 pada tahun 2016. Kini beliau menyandang Menteri Perdagangan dan Komoditi. Ramai kata beliau adalah calon terbaik untuk ganti Rafizi bagi mengurus ekonomi Malaysia. Johari Ghani, nama yang memberi inspirasi kepada semua anak korporat.